Kali ini, kita akan kupas satu isu yang sangat besar. Satu isu tentang apa yang disebut sebagai rompakan hutan secara besar-besaran di Papua. Jom kita mulakan. These Malaysians, they are greedy and selfish. Just like what they are doing to our forest. They are getting timbers logging and all this. And what are they doing for us? Malaysians are everywhere, cutting our forest. There is a map of PNG that has logging concessions everywhere. The Malaysians, all they need is the signature of the clan leader. That will open doors for them to bring all the machinery into the land, into the forest. Although the last remnants of natural rainforest is still intact, it is under threat from logging. FCA is a very quick way of grabbing land and grabbing resource in Papua New Guinea. The Forest Clearance Authority, the arrangement is to clear fell forest for agricultural purposes. And this is unsustainable. And not only environmental damage, but social impacts as well. Emegyo sa mibla slave blood. Somos lo plus slave, lo mibla no mibla kama slave blood. Kisah kita hari ini datangnya dari Papua New Guinea dan semuanya berpunca daripada satu persoalan yang memang cukup menusuk kalbu ni. Okey, dekat sinilah ceritanya jadi pelik. Di satu pihak, 97% tanah adalah milik orang asal. Tapi di pihak yang lain, 97% permit pembalakan pula dipegang oleh syarikat asing. Macam mana boleh jadi macam ni kan? Dua realiti yang sangat bertentangan, tapi kedua-duanya berlaku serentak. Jom kita siasat. Okey, untuk faham misteri ni, kita kena ikut jejaknya. Dan jejak pertama, semuanya ada di atas kertas. Jadi, senjata yang digunakan dalam rompakan ni bukanlah senapang atau apa-apa yang ganas. Tak, senjatanya ialah pajakan. Ya, sekeping kertas. Lebih tepat lagi, satu helah licik dalam birokrasi yang dinamakan Pajakan Khas Pertanian dan Perniagaan atau nama pendeknya SABL. Kalau kita tengok atas kertas, tujuan SABL ni nampak baik. Kononnya untuk bawa pembangunan, untuk buka ladang moden bagi komuniti luar bandar. Bunyi macam bagus kan? Tapi realitinya jauh berbeza. Sebenarnya pertanian tu cuma satu alasan. Ia jadi macam satu pintu belakang dari segi undang-undang. Satu cara mudah untuk pintas peraturan perhutanan yang ketat dan tebang semua balak yang ada. Dan skala benda ni memang besar gila. Bayangkan 5.6 juta hektar tanah adat diambil alih. Itu lebih kurang 12% daripada keseluruhan tanah Papua New Guinea. Dan yang lagi teruk, siasatan kerajaan sendiri kemudiannya sahkan, kebanyakannya diperoleh secara haram. Okey, bila skandal SABL ni dah kantau, taktik pun berubah. Mereka tak berhenti, cuma tukar alat. Alat baru ni dipanggil Kuasa Pembersihan Hutan atau singkatannya FCA. Dan sinilah hilahnya. Permit pembalakan biasa, prosesnya rumit, ada 34 langkah. Tapi dengan FCA, mereka kelaskan ia sebagai pertanian. Jadi peraturannya jauh lebih longgar. Ini sebenarnya satu jalan pintas. Syarikat boleh kata, oh, kami bukan membalak, kami cuma bersihkan tanah untuk tanam-tanam. Hasilnya, mereka dapat akses ke hutan dengan lebih pantas dan kurang dipantau. Jadi, persoalannya, siapa sebenarnya dalang di sebalik semua ni? Siapa yang pegang kunci kertas kepada semua hutan ini? Kalau kita tengok senarai syarikat, nampak macam ramai pemain, macam ada persaingan. Tapi sebenarnya, itu semua cuma ilusi. Di sebalik tabir, berpuluh-puluh syarikat ni sebenarnya bersambung antara satu sama lain. Macam satu jaring labah-labah yang besar dan semuanya dikawal oleh beberapa kumpulan gergasi je. Siasatan mendapati kuasa tertumpu pada beberapa pihak saja. Nama-nama besar seperti Rimbunan Hijau, Samling, mereka ni adalah sebahagian daripada satu rangkaian kecil dinasti Balak yang ada kaitan dengan Malaysia. Dan mereka kawal kawasan yang sangat-sangat luas. Nak tahu betapa besarnya kawalan mereka? Cuba tengok ni. Hanya 5 kumpulan syarikat ni kawal 80% keseluruhan pasaran pembalakan di sana. 80%. Ini bukan lagi persaingan, ini dah hampir macam monopoli. Dan bagi aktivis tempatan, terutamanya dari Malaysia,
ini macam deja vu. Ia bukan cerita baru. Ia adalah model bisnes yang sama yang pernah memusnahkan hutan di Malaysia, sekarang dieksport pula ke Papua New Guinea. Memang menyedihkan. Jadi, sementara keuntungan mengalir keluar dari negara, kos sebenar ditanggung oleh orang di sana dan semuanya bermula dengan satu perkataan, persetujuan. Persetujuan yang sebenarnya dah rosak. Persoalan paling penting, bila hutan ini dijual, siapa yang betul-betul untung? Jom kita ikut aliran duit tu. Dan ini bahagian yang paling mengejutkan. Satu analisis mendalam dibuat. Dan hasilnya, pemilik tanah adat, orang yang sepatutnya jadi tuan tanah, hanya dapat purata 6.1% je daripada nilai pasaran balak tu. 6%! Bayangkan, pemilik sebenar dapat habuan yang paling kecil. Jadi, dah berdekad-dekad hasil balak dibawa keluar, tapi apa jadi pada penduduk tempatan? 42% daripada mereka masih hidup di bawah paras kemiskinan. Sumber alam mereka kaya raya, tapi mereka sendiri terus miskin. Sangat ironik kan? Dan macam mana persetujuan ini diperoleh? Siasatan demi siasatan tunjukkan benda yang sama. Tiada proses yang betul, tanda tangan dipalsukan, ada yang dipaksa. Komuniti pula diberi maklumat yang mengelirukan. Kalau ada yang membantah, polis pula digunakan untuk menakut-nakutkan. Sistem persetujuan ni memang dah hancur. Jadi, bila sistem dah rosak macam ni, apa yang boleh dibuat? Macam mana nak tuntut balik apa yang pakar panggil sebagai kedaulatan hutan? Penting untuk kita faham, ini bukan sekadar beberapa kes rasuah terpencil. Tak, ini adalah satu sistem. Ada yang panggil ia penjajahan gaya baru. Maksudnya, modal asing masuk, ambil semua hasil, tapi faedah untuk orang tempatan sangat-sangat sikit. Dan proses rompakan ni sebenarnya ada corak yang jelas. Ada 4 langkah utama. Mula-mula, guna kelompongan undang-undang. Kemudian, tawan ahli politik dan pegawai kerajaan. Lepas tu, manfaatkan penguatkuasaan yang lemah. Dan akhirnya, kaut semua keuntungan, hantar ke luar negara, tinggalkan masalah alam sekitar dan sosial untuk orang tempatan selesaikan. Tapi masih ada harapan. Pakar dah pun sediakan satu pelan tindakan yang sangat jelas untuk pembaharuan. Antaranya, batalkan terus semua pajakan haram. Yang paling penting, laksanakan FPIC, Persetujuan Bebas Terdahulu dan Termaklum, supaya komuniti ada suara yang sebenar. Matlamatnya mudah, lebih telus, penguatkuasaan lebih kuat dan pulangkan kuasa kepada pemilik tanah yang sah. Jadi pada akhirnya, kita kembali kepada persoalan asal. Bila undang-undang negara cuma tertulis atas kertas, tapi kuasa sebenar dipegang oleh gergaji, siapa yang sebenarnya berkuasa? Perjuangan untuk hutan Papua New Guinea ini sebenarnya adalah perjuangan antara apa yang sah di atas kertas dengan apa yang adil untuk manusia dan alam. Satu persoalan yang mungkin tiada jawapan mudah.